Tapi tak sangka viral yang maksudnya diterima kan. F8 Bus. Sama, saya pun terkena tempias tu juga. Maksudnya watak Hambali tu pun tak ada watak utama ke dalam bid'ah kan. So memang dekat TikTok saya especially ramai betul fans-fans daripada Indonesia. Banyak banyak komen dan support lah. Nanti diorang suka cerita tu dan diorang support lah. Dan banyak juga tanya season tu, bang, tanya saya kan. Ada season tu kita pun tak boleh nak jawab kan sebab kita pelakon je. Tapi alhamdulillah lah, maksudnya bukan senang cerita kita kan. Pelakon kita nak dikenali di sana. So bagi saya satu rezeki lah, alhamdulillah. Kata Tupang happy juga tak? Tupang Mangga juga dengan watak Walid. Bila Faizal Hussein sekarang disebut-sebut kat itu betul. Sampai cari watak dulu kan Azroy. Sekarang pejamkan mata. Walid. Bayangkan muka. Adakah batin? Aduh, abang Faizal memang terbaik lah. Saya bekerja dengan dia nanti dia sangat senang. Senang, sangat mudah. Dia pun banyak juga bagi sharing kat saya. Best lah, best. Ada yang personal dengan Fatah tak bercakap pasal Hambali ke atau Fatah sendiri ke? Ada. Tapi one thing kita pun tak sangka cerita ni akan viral. Seorang pun daripada kita orang tak sangka. Sebab kita orang waktu mula-mula keluar tu pun ada isu sikit kan. So kita tengok macam ni akan jadi cerita yang akan isu sikit. Tapi tak sangka viral yang maksudnya diterima kan. Sampai mesej-mesej dia yang bagus lah dalam cerita tu kan.